Akhir di Oviedo, Spanyol. Namun masih untuk Thailand. Sambil itu peluang untuk PDRM mendapatkan jaringan awal. Satu lagi peluang dan jaringan untuk PDRM. Dua percubaan pertama terus berjaya mendapatkan jaringan. Fakhrul Azim memastikan mereka cuba untuk bangkit dengan jaringan yang pertama. Fakhrul Azim tidak mempersia-siakan peluang yang dimiliki. Kita perhatikan bermula dari hantaran Fakhrul Azim mencari rakannya Amir Wai. Amir Wai melakukan satu sepakan ditepis oleh Damien Lim dan tangan susulan daripada Fakhrul Azim terus berjaya untuk mendapatkan jaringan menewaskan Damien Lim. Ada 1-0 untuk aksi di Selayang ketika ini. Apakah kebangkitan mampu direalisasikan oleh PDRM? Sabah membalas ketika ini dengan serangan mencari Fergus Jenny. Mampukah Fergus Jenny? Tak sampai 1 minit, Fergus Jenny terus mematikan kelebihan yang dimiliki oleh PDRM. Percubaan tempat yang pertama juga dari Sabah terus berjaya menghasilkan jaringan. Jadi Fergus Jenny, jika dilikas, dia terpaksa menunggu hingga separuh masa yang kedua untuk mendapatkan jaringan. Namun hari ini di Selayang hanya memerlukan 8 minit untuk mencetak jaringan, menyamakan kedudukan untuk 1-1 ketika ini. Dari Fergus Jenny untuk jaringan pertama bagi Sabah dan jaringan kedua pribadinya dalam saingan MFL Cup.